Hello, I meet Taniswari Yeah. in the PE International and I heard that you have good other testimoni yang bagus dengan Aurora Sok Okay. saja. Ya, ya. Boleh cakap. Hello, nama saya Tanishwari. Okay, saya beli untuk BE punya produk Alora Stocking. Mak saya masa dia jalan tak nampak dia lubang dia sudah masuk kaki Oh. Doktor kata dia punya tisu sudah koyak. Okay. Nasib baik dia telah patah dia punya tulang. Tisu sudah koyak. Sampai umur saya 96 tahun. Tapi masa dia boleh jalan. Okay. Lepas kena macam ni dia tak boleh jalan. Oh. Lepas saya pun saya bawa hospital, doktor kata dia sudah tua tak boleh operation. Kalau tak sudah operation mungkin dia tak boleh jalan. Ya loh. Lepas tu I pun takutlah. Lepas dia kata pergi ubah kampung lah. Saya bawa rumah saya dah pergi Chinese punya medicine, saya bagi ikan lah Chinese punya tu ubat kan. Saya ikat. Masa saya ikan mari dia 3-4 hari okey. Lepas tu dia tak boleh tidur. Malam semua sakit. Dekat 3 bulan dia tak boleh tidur. Wah. Saya pun sakit lah pasal tua kan. Kita orang tidur masa saya bangun tengok dia kata tak Lepas boleh. tu try Aurora Lepas Sok. tu saya tengok dalam TikTok dalam TikTok. saya so lama saya tengok dalam TikTok. Masa tu saya ingat ni kan banyak scam. Saya pun Ya. takut nak beli. Takut nak beli. Yalah. Lepas tu saya nampak saya punya kawan dia share lah. Oh. Dia saya share tentang Alora semua. Okay. Dia kata dia punya suami dia cancer dah okey. Lepas tu saya sudah tahu dia kan. Lepas saya call dia. Saya tanya, ini Alora ni apa? Boleh baik ke? Pasal mak saya ada sakit. Dia kata, mesti boleh baik, pakailah. Saya kata, saya order lah. Pakai stocking. Saya beli first day saya pakai mak saya kata, jangan saya tak boleh pakai, banyak sakit. Pasal kaki dia bengkak, saya pakai stocking. Dia kata, dia macam ni press. Dia press. Dia kata sakit dia tamak. Saya kata tak apa mak pakai. Second day saya tengok dia tidur lena. Oh, second day sudah tidur lena. Ya, 3 bulan dia tidur. Second day saya tengok dia telah bangun terus dia tidur. Lepas saya tanya, "Mak, hari ni you tidur lena?" Dia kata, "Iyalah." Dia kata, "Tu sakit dia sudah banyak kurang." Saya ingat, tengok saya sudah buat banyak belanja di hospital. Jadi, saya sudah pakai terus lah. Bagus. 24 jam lah. Saya kata, masa mandi aja dia buka. Saya panggil terus. Tapi dia tak boleh jalan. Kita dokong tak ke. Pergi tandas ke, kita dokong. Lepas dia pakai terus, dia pakai 1 minggu aja, dia sendiri sudah jalan. Jalan lah. So 3 bulan susah jalan, susah tidur. Semua berapa hari sudah okey? Sudah seminggu lebih dia pakai stocking saja. Stocking seminggu sudah okey. Bagus. Sudah okey. Lepas saya kata, saya bawa klinik saya apa-apa, tak ada apa-apa. Stocking ada baik. Lepas tu saya pun dah cubalah apa yang ada dalam ni. Saya malam tak boleh tidur. Saya tidur kira malam pagi lah. Pukul 6 ke 5 tidur. Besok pagi saya bangun pukul 12, pukul 1 saya bangun. So malam tak boleh tidur kan. Okey macam ni. Lepas saya pakai stocking saya pun second day saya tak boleh